Saya kasih nombor you call. Karawang. Orang Karawang ini hari orang pun tak boleh kerja lah. Saya mesti kacau ni macamnya. Sampai orang call you, orang punya bos. Atau you orang punya manager. Ya, saya pun faham. Bukan you orang salah. Senang saja. Jangan tengok ini hutang boleh kedai. Siapa yang tengok? Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Video yang saya sertakan sebelum ni, benda ni baru-baru berlaku. Saya tak pasti di mana, tapi saya rasa di Subang Jaya. Okey, dia berlaku di satu kedai buah. Okey, benda ni yang sering berlaku di Malaysia. Debt collector datang mengambil duit daripada peminjam. Okey, apa yang diorang buat ni salah. Sebenarnya debt collector tak boleh datang macam tu. Debt collector hanya boleh menghubungi kamu melalui telefon satu hari dalam 3 kali sahaja. Dan mereka boleh datang ke kedai kamu jika kalau mereka hendak menyerahkan surat LOD, boleh dibenarkan. Tetapi apa yang ada dalam video tu adalah salah di sisi undang-undang. Debt collector yang tu dia tak boleh buat. Dia masuk ke kedai, dia menjerit, dia tak bagi kamu meniaga. Ada 2 perempuan duduk di kaunter, dia menakutkan diorang. And so dia bagi tahu, ni kalau kamu tak bayar, kamu tak boleh meniaga. Dia mengacau tempat orang. And so dia berdiri depan kedai. Dia tak boleh memalukan orang. Dia berdiri depan kedai tersebut. Apa yang saya nampak, dia panggil jiran-jiran dia dan juga customer yang datang ke situ. Dia menghalau dengan mengatakan kedai ni adalah kedai scammer. So dia ni pinjam tak bayar. Kan tu diorang tak boleh buat langsung. Dan juga pada malam tersebut juga saya nampak diorang tampal kamu punya poster dekat kedai tersebut. Benda-benda ni semua tak boleh buat oleh mana-mana debt collector pun. Tak boleh. Kerajaan tak mendalkan debt collector mengambil duit dengan cara sebegini. Jadi siapa yang ada masalah seperti sebegini, kamu boleh datang jumpa kita terus. Tak kisah kamu ada masalah debt collector ke, ke pinjaman wang Malaysia, kena scam, hilang duit dalam pelaburan, datang jumpa kita Persatuan Hak Masyarakat Malaysia. Saya ada, kita akan bantu.